daripada Sunway Pyramid. Ni dia punya canopy walk pergi ke Sunway University. So kat sini tak ada aircon lah. Kat sini view Sunway Lagoon lah. K, ni K. Ada video dekat ni nanti dekat atas tu. Atas lari So bila lepas makan dia nak jalan sini macam penat sikit lah. Exercise. Ni Sunway theme park Rumah hantu. Ni rumah hantu. Kipas. So ni dia pergi ke Sunway University, memang ramai student lah. Oh ni apa? Roller coaster. Boleh tengok. Oh. Lalu sini kan. Sikit ni dulu je. Habis. Habis lah. Macam tu je. Inilah the best kat Malaysia boleh offer kot. Adalah ni, tengoklah dia punya tu just strap bawah je. Canting yang better. Okay. Mana-mana dia pasang kipas. Panas kan? So jadi ventilation dia kot. Biasa kita jumpa kat masjid je. Dalam masjid kipas tu. Tapi kipas ni dia buat efektif. Tak ramai ke naik ke? Ada. Balik kerja dia main. Tak lah. Oh, betul lah kau okey. Oh shit. Tiba-tiba macam equilibrium.
Dengan umur aku yang macam ni, aku tak berani kot. Ya. Dah dia dah makin slow lah. Oh, dia tak pergi all the way dia. Tadi kau jatuh. So kat sini tempat main ni, kat depan tu ada laut tiruan. Oh, ni kata rimau. Rimau. Oh, mini bawah ni. mini zoo apa? Ya. Rimau tu singa. Tak nampak. Nampak. Betul tu bawah ni tau. Ha, ada rimau singa. Ada tiger. Ini tiger enclosure. Bila kita dah lalu sini, dia ada wifi percuma tau. Ni ah. Free wifi here. Sunway wifi. So lalu kawasan macam hutan sikit lah. Ni dipanggil Canopy Walk. Ni dah masuk kawasan universiti lah. Panjang ni Canopy Walk dia sampai ke Sunway Pyramid. Tadi first kita jumpa bilik kuliah dia, lepas tu sini graduate center. Lalu kat graduate center lah. Kita ada exhibition dekat sana universiti. So ni waktu rehat pukul 1, pukul 2 kita pergi makan lah. Tak biasa jalan, memang rasa macam jauh sikit lah. Okay, dah masuk study deck. Dia ke sana je kan? Betul tak? Ni lah, ikut event ni lah. Ni event ni. Brain Forest. Okay, but this kind of fan is good. Tu kan? Turun bawah ni. Ada bas sekolah. So dah sampailah
kat sini daripada Sunway Pyramid tadi. Memang dia ada tu lah, dia punya canopy walk.